Hai, have a nice day. Siap untuk final measurement di Bandar Sunway. So, hari pada malam, sekarang jam menunjukkan pukul 12.30 pagi lah. Jadi, untuk final measurement ni kita ambil untuk bahagian wet kitchen. Okay. Dan ini pula adalah bahagian untuk dry kitchen dia. Jadi, kalau anda tengok pada video saya sebelum ni, anda akan dapati bahagian dapur ni belum lagi siap any renovation. Dan renovation konkrit dah siap. Okay. After kita bagi ukuran konkrit, kita bagi ukuran bahagian skirting, ukuran kedudukan pemasak, ukuran sinki, ukuran untuk plug point, penggunaan harian, cooker hood punya dan juga plug point yang berada di dry kitchen area lah. Jadi sebab tu bila anda nak buat renovation, dia tidak semudah yang anda fikirkan. Anda perlu dapatkan consultation dan juga pandangan daripada pakar yang betul supaya anda tak buat kesilapan ataupun tak buat major mistake. Jadi kitchen cabinet ni saya siap ambil ukuran dan mungkin akan pasang sebelum raya ataupun selepas raya lah. Jadi kalau anda dah dapatkan consultation untuk kitchen cabinet aluminium, anda boleh contact mana-mana saja wakil Blender Kitchen yang berdekatan dengan anda, ataupun anda boleh contact saya juga. Dan ingat, untuk gunakan kitchen cabinet, make sure gunakan material aluminium yang tahan daripada air, yang tahan daripada nanai, yang tidak reput, tidak dia memamak usia, dan penggunaan dia lebih daripada 15 ke 20 tahun. Jadi itu sahaja daripada saya. Have a great day. Bye.